Hello guys, Assalamualaikum. Bersama saya Mutalib. Jangan lupa subscribe, like dan juga share jika bermanfaat kepada korang semua guys. So hari ni aku nak share satu video ada orang share dekat TikTok berkenaan dengan warga asing. Jom kita tengok dulu video ni, jom. Okay guys, tu video dia. Kalau korang tengok, itu warga Rohingya dia telah memecah masuk rumah orang lah. So tu salah satu video CCTV daripada rumah depan dia. Tapi dia dah pecah rumah Rohingya tu, dah pecahkan rumah jiran depan dia. So korang tengok dekat sini Rohingya ni kita dah banyak bagi peluang dekat dia. Bukan kita tak suka, tapi masalahnya dia dah mula membuat onar tau, membuat masalah dekat negara Malaysia kita ni. Itu yang menyebabkan bagi aku kita kena berhati-hatilah. Pihak berkuasa pun salah satu perlulah juga membuatkan tindakan lah undang-undang terhadap warga Rohingya dekat Malaysia ni, yang dah terlampau ramai sangat yang masuk. Ada yang daripada agensi swasta masuk, ada juga yang datang daripada mana-mana tempat yang orang kata bukannya daripada agensi swasta tu lah, NGO, terutamanya UNC tak silap aku lah. Tapi itulah, kita kena, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan lah berkenaan dengan warga Rohingya ni. Kalau korang tengok video tadi tu pun, aku tengok memang mengecewakan lah. Sebabnya diorang dah mula tunjuk taring yang diorang ni dah mula nak membuat masalah dekat negara Malaysia kita ni. Terutama pecah rumah kan. Ada banyak lagi kes yang diorang buat, seperti pembunuhan lah, rompakan lah, ragut lah. Ada juga yang masalah rogol lah, ada yang kacau bini orang lah. Macam-macam guys. Sebenarnya ada banyak lagi masalah warga asing ni dekat Malaysia yang orang kata tak boleh nak dimaafkan lah sebenarnya. Sebab kita dah bagi peluang kan, kesempatan diorang ni sepatutnya datang sini untuk bekerja dan sebagainya. Tapi diorang dah melampau sebab mungkin pihak berkuasa tak mengambilkan undang-undang yang agak ketat kepada diorang ni. Itu yang menyebabkan kita, negara Malaysia ni, diorang berani nak buat apa-apa dekat negara Malaysia ni. Cubalah diorang pergi Singapura ke kan, negara yang ketat kan, tak adalah masalah pun. Diorang tak adalah diorang membuat onar dekat negara Singapura. Tapi dekat Malaysia diorang berani guys. Sebab apa? Negara Malaysia ni undang-undangnya agak longgar guys. Ataupun mungkin negara kita ni agak besar sikit dan susah untuk dijaga. Itu aku tak pasti. Aku harap cuma semua korang berhati-hatilah. Sebabnya warga asing sekarang ni dah berleluasa dekat negara Malaysia, dan semakin bertambah hari demi hari. Ada yang datang daripada tepi pantai, daripada kebun-kebun, daripada hutan kan. Diorang ni sanggup masuk negara Malaysia sebab negara Malaysia ni adalah orang kata gunting dalam lipatan lah. Orang kata ada orang yang bawa masuk diorang ni kan, perdagangan manusia. So aku harap berhati-hati dekat luar sana. Kalau korang punya rumah ada warga asing, aku harap korang berhati-hatilah kan. Sentiasa alert dengan diorang ni supaya diorang tak melakukan perkara-perkara yang buruk lah dekat negara kita guys. Itu je guys. Siapa yang kesian dekat warga Rohingya dan buat lagu Rohingya ni, aku tak tahu apa agaknya nasib diorang ni. Adakah diorang ni masih berbangga dengan lagu Rohingya tu, ataupun dah kecewa, aku tak pastilah. Tapi itulah kan, kita kesian kan. Inilah jadinya, bila kesian, akhirnya habis kita pun ditikam daripada belakang. So itu je guys. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi next video. Assalamualaikum.